Pengurusan kewangan masjid kini lebih mudah. Saksikan tutorial lengkap sistem perekodan kami. Layari pautan untuk video penuh. Apabila akaun telah disahkan, status akaun disahkan akan dipaparkan. Puan-puan boleh melihat semula profil dan sumbangan QR code akan dipaparkan di profil tuan-puan. Okay, ini adalah URL profil tuan-puan. So, tuan-puan boleh share URL ini kepada mana-mana sosial media yang lain. So, untuk langkah seterusnya, kita akan kembali semula kepada setting. Kita tapak profil. Kita akan melihat kepada jawatan kuasa. Ini adalah untuk menambah ahli jawatan kuasa masjid. Okay, sebagai contoh, saya tambah satu. Okay, sebagai contoh, jawatan mungkin imam satu. Okay, nombor telefon dan alamat email sekiranya ada. Dan pengurusan voucher. Sekiranya AJK yang dipilih ini adalah antara ahli yang akan menguruskan pengurusan voucher nanti, so tuan-puan boleh tekan sama ada lantik sebagai penyemak voucher atau lantik sebagai pengurus voucher. Tapi tuan-puan kena pastikan alamat email yang dimasukkan adalah betul. Sebagai contoh, saya buat sahaja lantik sebagai penyemak voucher dan simpan. Dan kita boleh menambah rekod yang kedua. Okay, dengan nombor telefon dan juga alamat email saya masukkan. Okay, dan juga lantik sebagai pelulus voucher. Dan apabila telah diselesaikan, kita boleh kembali semula kepada paparan profil. Dan secara automatik akan dipaparkan jawatan kuasa masjid di paparan profil masjid.